Okey, panaskan enjin dulu. Makan. Gemuk. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Din Willow Fishing geng. Okey geng, trip pada hari ni aku mancing solo geng. Okey, misi target ikan 9. Okey geng, time ni pun aku gunakan motor geng. Okey, melalui kebun. Dekat je, tak jauh pun dari JT ni. Lalu kebun lagi dekat. Okey, nak tunjuk sikit pemandangan-pemandangan yang indah kan. Okey geng, yang mana buat tengok video aku ni, jangan lupa tekan subscribe, hidupkan lonceng sekali untuk dapatkan di next video yang akan datang. Okey geng, time ni pun aku pun berkesempatan lah. Okey, ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada korang semua. Okey, mohon maaf zahir dan batin jika ada tersilap perkataan selama trip kan. Mantau ada kupau ke, tu saya tak boleh buat apa lah geng. Okey, rezeki pun dari Allah. Kita mampu merancang, Allah yang tentukan. Geng, dah sampai kat bekalan. Okey, hari ni aku mancing seorang geng. Sejak 9 air besar pagi. Cek laut geng. Okey, letak luduran. Lepaskan ikat dulu. Lepaskan ikatan bot. Okey. Dah belakang pula. Awal Alhamdulillah. Okey, belakang pula. Belakang. Okey, enjin nak guna 2 tangan. Okey, semua dah. Bateri dah hidupkan. Kita masukkan. Okey, kunci. Okey, tarik jom dulu. Dah turun. Start. Okey, panaskan enjin dulu. Panaskan enjin dalam 5 minit Okey, panaskan enjin dulu. Okey geng, yang mana nak tanya pasal trip, boleh WhatsApp aku lah. Ni nombor dia geng, 018-969-8275 geng. Okey, kat sini kalau nak cari ikan sisik kena air kecil geng. Okey, kita main bottom drift dengan bottom. Kalau air besar kita main ikan 9, macam biasalah. Ikan 9 ni nak kena air besar, air laju. Kalau ikan sisik ni dia nak air slow je. Geng, lagi satu trip dengan aku ni, biasalah kan, kita main sungai ni, kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada rezeki tu tak boleh buat apa geng. Okey, aku sport banyak tapi itulah aku cuba buat yang terbaik untuk korang semua. Package dengan aku pun bermula dari harga 450. Bertengok kawasan lah yang mana kita nak pergi. Okey, kalau main dalam-dalam ni aku ambil 3,5. Semua dah siap umpan lah. Korang nanti kalau nak berminat boleh WhatsApp aku boleh bagi detail package lah, nak main mana macam tu.
dah sampai spot pertama. Kita kalau main semilang geng, kita main kat pokok je geng. Okay, kita kat pokok dulu. Pokok sini selit. Okay, tolak ke belakang. Okay, dah settle. Okey, sudah geng. Dah sampai ni, kita pakai perembuk macam biasa, perembuk T. Perembuk T. Umpan kali ni pakai ruak bakau sebab kita target ikan sembilang kan. Target ikan sembilang belit pula ni. Okey. Pakai ruak bakau. Gemuk-gemuk ni. Gemuk-gemuk geng. Ini semua suka betul. Panjang ke dekut. Kasih lebih-lebih. Okey, dah. Okey, sembilang. Come on. Kelas sembilang. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semoga ada sembilang nak makan. Okey geng, macam biasa aku di ikan aku update. Mantap. Okey geng, spot pertama tak ada, kita pindah spot kedua pula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada lah. Okey geng, alhamdulillah. Strike geng. Janganlah. Lukang. Alhamdulillah. Ada. Bukan pembelukang lah. Mantap. Okey, ada lagi strike geng tapi buat dor kot. Tak apalah. Janji ada strike. Oh, buat dor. Mantap. Ada strike lagi. Tak tahu kenapa buat dor ke. Makan. Pasan. Double strike geng. Double strike. Oh, alhamdulillah sembilang. Tekan lagi tak dapat. Lagi satu ikut ni. Lagi tak. Alah, lucu dah. Ya, ada. Ada. Sembilang lah. Alhamdulillah. Double strike sembilang. Satu sembilang tikus, satu sembilang biasa. Mantap. Lagi strike ni. Kenapa ni? Sembilang ke? Oh, waduh. Kasar tu. Waduh, teman dah waduh. Okey, ada strike dia. Oleh kenapa? Waduh. Waduh lagi. Waling ke apa ni? Oh, waduh. Alhamdulillah, dah telan punya. Alhamdulillah. Hilanglah. Hilang please. Hilang. Alah, belukang lagi. Masih belukang. Alhamdulillah. Belukang pun belukang lah. Hilanglah. Waduh lagi. Waduh. Alhamdulillah. Okey. Kosong.
Makan. Memang kau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang. Alhamdulillah. Baru lepas siap ke satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni start lagi ni. Bismillah. Waduh Allah. Tak apa. Lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Mantap. Okey, alhamdulillah. 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 Lagi. Ada lagi. Memang. Alah. Alhamdulillah. Ada saiz. Mantap, alhamdulillah. Ikan apa ni? Ikan juga. Double strike geng. Duri yang lama. Alhamdulillah. Saya dapat duri lah. Ni start lagi geng. Kasar ni. Kasar geng. 9. Belukang. Alhamdulillah. Tak. Alhamdulillah. Start lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada. Bilang ke? Okey, buat makan dekat. Bukan. Harus sampah. Dekat lagi kan. Tak tahu kosong juga. Tak tahu lah teluri tu. 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lagi 9. Tak tahu lah ikan ke sampah ke. 9. Makan tidur geng. Alhamdulillah. Saya dah makan diam je. Tengganan ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan juga ni. Alhamdulillah. Lagi. Ada start lagi geng. Alhamdulillah. Tutup. 9. Alhamdulillah. Lagi 9. Alhamdulillah. Okey geng, tadi pun aku nak balik lah. Okey, sebab sini pun air dia surut kering geng. Okey, masa dia pun tak panjang lah. Selalu mes 9 ni 8 jam lah. Sebabkan GT aku ni dia air jenis air surut kering geng. Okey geng, nanti dah sampai JT baru kita review ikan ni lah. Alhamdulillah lah, mancing air dah nak pasang habis baru turun. Ada rezeki lah kali ni.
Alhamdulillah dah sampai ke JT geng. Okey, hasil pada hari ini alhamdulillah. Okey, kita ada belukang 3. Ni macam biasa. Okey, hari target ikan 9 kita kira tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ekor geng. Alhamdulillah. Air surut jumpa yang saiz ni, air pasang saiz ni. Air pasang tadi 2 ekor je, yang lain duri belukang. Okey geng, kita jumpa di next video lagi geng. Okey, yang mana baru tengok video jangan lupa tekan subscribe. Okey, komen-komen sikit okey. Okey geng, saya ingin mengucapkan selamat raya kepada anda semua, yang kepada viewer, kepada subscriber saya. Okey. Kita jumpa lagi di next video geng. Bye. Assalamualaikum.